Alamak, batu organik. 3 hari lepas aku ada order batu organik Papalaris. So, sajalah beli sebab aku tengok dekat dalam platform TikTok tu dia ada bagi kupon. So, 31 sen je. So, why not kan? So, dia punya packaging dia macam ni lah. Dia punya berat dia agak berat juga. Memang boleh expect batu lah dekat dalam ni. Dia punya packaging dia okey lah, siap ada bubble wrap lagi dekat dalam ni. So, batu ni dia claim adalah batu organik lah. Aku pun tak biasa dengar lah apa benda batu organik kan. Menarik lah orang jual batu kan. Kita nak tengok lah macam mana dia punya ni barang dia. Dah nampak dah. Alamak, batu organik. So, apa yang kita boleh buat dengan batu ni? Batu organik ni. Tengok batu ni pun tak cuci kot. Masih ada habuk lagi. Memang collect daripada sungai. Terus post lah. Memang boleh buat duit lah. Satu batu ni RM10. Batu organik. Tapi nampak looks nice juga lah kan. Kalau boleh letak dekat sini sebagai hiasan ke apa ke. Nak buat lapik kertas ke. So siapa-siapa yang tak pernah tengok batu organik daripada Papalaris lah. Macam ni je dia punya batu biasa je. Okay, mungkin lepas ni kita boleh buat ayak rebusan ke kan. Organik kan. Ataupun jadi batu herbal pula ke. So inilah dia batu organik Papalaris.